Assalamualaikum dan halo geng. Salam satu bikers Kembali lagi ke channel Makan Motor dan Touring Nuar TV. Seperti biasa channel aku ni untuk memujuk abang-abang yang di luar sana yang nak berkecimpung dalam dunia pemotoran, khususnya touring. Jangan lupa share, like dan subscribe Makan Motor dan Touring. Baiklah, hari ni kita keluar sikit daripada topik touring. Kita pergi kepada dunia motorsport sekejap. Kerana kita nak bincang sembang-sembang santai tentang motor ZX motor yang baru aku pergi hari tu dekat Maib Serdang. So kita nak sembang-sembang santai dan disclaimer di sini rancangan aku ni adalah sembang-sembang santai kedai kopi saja. So hangpa kena tapis juga informasi-informasi yang ada. Okey. Tapi baiklah, jom kita sembang dulu pasal ZX motor ni. So ZX Motor ni kalau hangpa tengok membuat satu kejutan telah memenangi motor middleweight WSSP. Nanti kita sembang apa itu WSSP, WSBK dan semua ni mereka telah menang dan buat satu kejutan. So hari ni kita nak kaji adakah motor ni power, betul-betul power motor ni. Itulah kita nak tengok. Baiklah, mari kita sembang tentang perlumbaan motor dulu Kita sembang tentang perlumbaan tu secara general Okey, perlumbaan motosikal di dunia ni boleh kita bahagi kepada dua lah. MotoGP dan SBK SBK itu yang lebih dikenali sebagai Motul SBK. Motul SBK, Motul tu jenama yang taja perlumbaan ini. So MotoGP, Moto WSBK lah, SBK Superbike World Championship. Okey. So apa bezanya? MotoGP ni motor je lebih kepada prototype, iaitu memang tak akan masuk ke jalan raya lah. Okey. SBK ni semua merupakan perlumbaan yang motor yang diproduce secara komersial, yang boleh masuk di jalan raya, yang kita pakai, boleh pakai lah tiap-tiap penggunaan tu. So MotoGP ni macam lebih kepada perlumbaan engineering, test, research, dan SBK ni pun sama juga, tapi dia lebih real, lebih real. So apa WSBK ni? WSBK ni dia memang perlumbaan motor ni kita tahu dia daripada Federation International Motorcyclism. Tu dia bahasa Itali dia. Dan dia ni kedua-dua MotoGP dan SBK ni di manage and organized by Dorna Sports. Dorna Sports ni satu taiko yang besar yang organize semua ni. Dan juga kalau kita tengok WSBK ni dia terbahagi kepada tengok sini, terbahagi kepada tiga kategori World SBK, iaitu FIM Superbike World Championship. Yang ni adalah untuk 1000 cc. World SSP Super Sport World Championship. Okey, ini adalah kategori yang pertengahan. Yang ni kita nak sembang lagi ni. Kategori pertengahan 600 cc hingga 955 cc. Dan World SPB ni kita entry level lah. Entry level ni kita tak discuss kita nak discuss yang kat tengah-tengah ni Yang tengah-tengah ni pasal ZX Motor. ZX Motor adalah Zhang Shui Motor. Nama founder dia Zhang Shui Motor. ZX tu Zhang Shui. So sedikit sejarah. Zhang Shui ni dulu adalah co-founder untuk Cove motorcycle yang rally mereka buat satu debut di dalam rally, Dakar Rally, dan mereka menamatkan perlumbaan mereka bukannya menang pun, tapi kira hebat lah tu menamatkan perlumbaan dan berada sama kelas Dan kita tahu rally KTM yang conquer rally Dakar ni memang KTM dah tapau. KTM dah tapau. So itu ada something berlaku, tak payah nak cerita kat sini. Co-founder tu Zhang Shui ni nak keluar daripada Curve. Dia keluar daripada Curve, dia buat motor baru dan dia berkecelimpung dalam motorsport pula. Tu dia keluar daripada co-founder Curve tadi. So macam mana dia, sebab keluar kita tak mau tahu apa politik dia. So tapi dia masuk, dia set up satu motor. Dan kebanyakan kita tengok, power ke dia ni engineer dia buat daripada scratch tu kita nak tahu di sini, kita nak korek rahsia adakah benar ZX Motor ni power. Okey. So di manakah terletaknya kekuatan ZX Motor? Di tenaganya kah? Di tayarnya kah? Di enjinnya kah? Kita nak tahu tu So maksud kata mana kekuatan? Okey. Bagi aku kekuatan ZX Motor ni terletak pada
pasukan dia. Pasukan ni kita nama Evan Brothers. Evan Brothers ke Evan Brothers? Evan Brothers Racing. Depa ni pasukan, nanti kita cerita. Inilah kekuatan sebenar. Aku tengok banyak explanation yang kata tahu co-founder ni. Okey, co-founder ni pun bagus ya. Co-founder ni pun bagus ya. ZX Motor ni. Tapi sebenarnya kekuatan adalah tetap pada Evan Motor Racing. Evan, EVAN. Tengok logo dia biasa aja. Di sini lah tengok ni. Hampa tengok kekuatan dia, pasukan dia. Dan sebelum aku nak cerita pasal Evan Motor Racing ni, jom kita tengok sikit SBK punya modul ataupun struktur dia. So struktur dia kalau hangpa tengok, dia ada 1000cc WSBK kita panggil ni. Dan dia ada WSSP, kelas pertengahan. Okey. Untuk motor ni, mereka ada sebenarnya dua kategori tim. Ada tim tu ada dua jenis. Ada dua jenis. Satu adalah tim factory, satu adalah tim satellite. Tim satellite nah. Tim satellite ni maksud kata apa tim satellite ni? Independent. Tim satellite ni maksudnya depa pinjam motor daripada tim racing, depa pinjam motor daripada Ducati ke, daripada Yamaha ke, dan depa develop. Dan factory team ni memang factory punya lah, Yamaha punya, Kawasaki punya, Ducati punya. Untuk 1000cc kita tahu tengok ni list aku dah list dah. Ni nama tim factory, tapi ni tim satellite lah, si satellite. So, kalau hangpa tengok di sini, ini untuk 1000cc ini untuk 1000cc, Aruba. Kalau yang ni Bimoti Kawasaki, aku memang peminat dululah. Kalau abang-abang lewat sana, aku ni makan motor dan touring, tapi untuk motorsport ni aku hanya suka tengok saja. Aku tak suka berkecelimpung. Abang kata Abang Ahmad Khan dunia motorsport ni kijam. Kijam. So kita tengok sajalah dan kita ulas saja untuk entertainment dan leisure kita. Kijam. So maksud kata di sini aku tengok saja sejak daripada dulu lagi, sejak daripada kecil. Randy Mamola, Freddie Spencer, Michael Doohan, Capirossi, Valentino Rossi. So bayar aku ni Capirossi lah. Valentino Rossi tu kira junior lagi lah. Kita tengok. Dan dulu dengan sekarang ni memang berbeza. Okey, kita balik kepada Kawasaki tadi. Memang aku penyokong Kawasaki lah sebelum Covid dulu. Sekarang ni Bimoti Kawasaki. Dulu bukan Bimoti, dulu Kawasaki factory. Dulu Jonathan Ray memang tapau. Kawasaki dulu tapau. Zaman sebelum Covid, Kawasaki tapau. Zaman lepas Covid, dia lemau. Tak tahu sebab apa. Ducati. Ini untuk 1000cc Untuk 1000cc. Dan untuk kelas pertengahan, ni yang kita nak pergi ni. Kelas pertengahan WSSP. WSSP ni, okey lah. Yamaha ada kontrol dulu Tiba-tiba tahun ini membuat satu debut ZX Motor. Naik. ZX Motor naik. So, ia terletak daripada mana? Ini aku punya pendapat, dia tetap kekuatan dia adalah pada Evan Bros Racing Team ni. Okay, mereka dulu sebelum ni tahun lepas mereka daripada Yamaha Blue Crew ni. Yang ni adalah list. Tengok ni ada list WSSP Team Satellite. Hampa tengok ini tengoklah. Dan di sini aku dah tulis, tengok tim untuk yang Ducati bike, Yamaha bike tu depa pinjam bike. Itu untuk satellite dia, depa pinjam bike. So dulu tahun 2025 Evan Bros ni mereka adalah di Yamaha Blue Crew ni depa daripada Blue Crew. Tetapi pada tahun ini ZX Motor telah jemput mereka bukan saja menjadi satellite, menjadi factory itself. Evan Motor is the ZX Motor factory itself. Itu yang membuatkan dia power. Sebab dia pandai. Dia bukan beli facility. Dia bukan beli fizikal. Dia beli modal insan. Dia beli kepakaran daripada Evan Motor Bros ni. Okay? So tapi bukan Evan Motor Bros ni untuk kelas pertengahan WSBK ke atas tu, Bimoti apa semua tu lagi banyak lah tim-tim yang hebat. Okay? Aku nak highlight pasal racing team ni, bukan motor, bukan co-founder yang ni kan. So macam mana abang-abang di luar sana? So Evan Motor telah pun menjadi factory. So depa jadi inilah, belilah, bukan belilah, maksud kata depa join secara partner tu, partner yang kuat lah.
Partner yang kuat tu masuk kata mereka jadi factory itself. So, apa bendanya racing team ni buat? Okey. Kalau abang-abang di luar sana nak tahu, motor lumba ni bukan sekadar enjin saja. Bukan saja hampir laju gitu. Bukan. Mereka memerlukan kepakaran dari segi pasukan. Pasukan ni yang paling penting, aku selalu cerita pasal sensor-sensor kan, adalah telemetry. Telemetry engineer. Telemetry engineer ni apa? Dia ni adalah seorang engineer di dalam pasukan ataupun pasukan engineer yang baca sensor daripada motor tersebut. Sensor-sensor tu menghantar isyarat. Binary protocol lah. Dia hantar isyarat 10, 10, 10. Dia baca isyarat dan juga telemetri ini dia minta feedback daripada rider. So, dia setting. Dia setting traction, dia setting macam-macam. So, telemetry engineer ni adalah satu yang telemetri ni masuk kata apa? Dia remote sensing. Remote sensing masuk kata remote dia mengambil data dalam keadaan jauh. Dalam angkasa lepas. Teknologi angkasawan, angkasa lepas. Dia pun telemetri. Angkasawan kutip data ke atas tu, hantar ke bawah. Kan? Secara remote, secara jauh lah. Secara jauh. So, masuk kata di dalam tengah-tengah racing tu, sebenarnya telemetri engineer akan bagi info, akan bagi arahan one way. Dia tak boleh two way. Dia one way tu masuk kata dia bagi isyarat dekat ni. Tengok dia punya dashboard tu, dia ada one way data logging lah. Dia bagi hang masuk kat simpang ni. Dia bagi instruction. So rider ada boleh tekan-tekan butang nak adjust dia punya apa benda lah. Kita tak tahulah technical. Tapi itu dia punya sistem dia. So dia pada pasukan mechanical. Maka pasukan mechanical tu yang adalah mechanical, pemain biasalah. Dan sensor-sensor ni, dia pun baca temperature, okay, dia pun baca fuel flow rate, baca traction punya ni, sensor, dia pun baca RPM punya, semua dia pun boleh baca dan dia pun kaji. Dia pun kaji dan memerlukan pengalaman di dalam track-track tertentu. Track ni corner macam ni, track ni naik macam ni, bila nak drop gear ni. Semua ni adalah modal insan kepakaran Evan Brothers Racing. So, macam mana abang di sana? Okey tak? So dah tahu sikit ada sikit knowledge sikit dia pasukan. So dulu dia Blue Crew, memang Yamaha menang. Okey. Sekarang ni ZX team bukan jadi satellite dah. Dia Evan Brothers ni bukan satellite dah. Dia jadi ZX Motor terus. Dia masuk kepakarannya tu, dia salur habis untuk track-track lumba tu lah. So dia kena pandai lah kaji. So that's why dia menang. Okay, menang. Okay, kalau kita tengok yang untuk tahun ni WSBK kelas pertengahan, kalau hangpa tengok dekat Australia, dia pun tak menang Australia. Australia semua melungkup dekat Phillip Island tu. Apa melungkup sebab apa? Sebab cuaca. Sebab satu cuaca, second sebab debut lah. Debut tu macam kata permulaan mereka nak membuat perlumbaan kan. Yang pertama ada rider error sikit lah. Okay. Davis apa nama dia yang daripada Perancis tu, Davis dia ada buat kesilapan sikit dan di Australia tu ada hujan turun sebab tu dan depa tak boleh tukar motor untuk kelas pertengahan dengan kelas 1000cc. Kelas 1000cc depa boleh tukar motor, depa boleh ada dua motor. Race 1, race 2 depa boleh tukar motor. Untuk WSSP depa tak boleh tukar motor, hanya satu motor yang pakai. Kalau motor tu jatuh terlungkup untuk race 1, race 2 dia kena repair malam tu juga. So maksud kata dia punya motor dia ada undang-undang tertentu dia ada undang-undang, banyak undang-undang kita kena revise. Okay. So di Australia tu banyak yang kalah. Dalam SBK pun Alip Mahendra yang menang yang dalam 1000cc tu yang pada Indonesia dia menang sebab dia gamble dia punya tayar tu. Untuk kelas pertengahan bungkus lah ZX Motor bungkus. Tetapi bila di Portugal dan seterusnya dia pun menang. So maksud kata dia baca keadaan, dia baca eksternal luaran dan sebagainya, dia setting balik. So ini adalah kerja telemetry engineer. Tu kita nak highlight sini banyak orang tak tahu. Dan mechanical dan mereka ni adalah pasukan, depa akan check sensor baca untuk race ni macam mana setting dia. Ini yang sebenarnya kekuatan manusia, bukan kekuatan enjin. Okey. Jadi macam mana ZX Motor ni yang datang ni? Ya, dia tengok ni aku pergi tu di Maip Serdang yang depa ada display lah motor ni. Macam mana abang-abang lewat sana nak beli kan motor racing macam ni abang tengok. So
Kalau hangpa tanya aku lah secara jujur dan terus terang, kalaulah aku menjadi bendahara di negeri Pura Cendana ni, aku tahu benda ni akan menjadi kencaman abang-abang berada motorsport lah. Aku akan haramkan semua motor-motor ni. Aku akan haramkan semua motor-motor, bukan ZX motor saja. Z10R Kawasaki, Panigale, semua ni adalah motor racing tak layak berada di jalan raya awam. Melainkan pembelinya mempunyai lesen pengendali untuk motor-motor bukan saja berkuasa tinggi. Motor ni adalah motor racing. Bukan sekadar hang ada duit hang boleh beli. Bukan. Hang perlukan knowledge untuk mengendalikannya. Ini terus terang aku cakap. Sebab motor ni, don't underestimate. It's a very powerful engine. Dan banyak rakan-rakan aku telah pun meninggalkan kita, fallen brothers, disebabkan motor yang laju. Contoh aku bagi, di highway, kita bawa laju, abang motorsport ni melaju 200 lebih lah, jangan tipulah 110 kan. Dia bawa di jalan kanan. Bila dia bawa laju tu, ada kereta di depan. Di belah kanan, dia tak hogging. Kereta ni dia bawa betul 110. Dan apabila motor hang laju, orang bawa, automatik hang nampak kereta macam ni, hang ada naluri untuk pergi cantah potong belah kiri. Betul? Okey, hang nak potong belah kiri. Dan juga kereta ni dia dengar exhaust sound kuat daripada, dia nak bagi hang jalan. Dia masuk kiri. Kiri masuk, motor ni masuk kiri 200 lebih, pom. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Jadi ini adalah salah satu data keselamatan pula. Tips-tips. So jadi abang motor laju, bila laju tu nampak kereta ke depan slow tu, jangan potong kiri. Cucuk dia. Okey? Dia bagi jalan, baru hang teruskan. Sama juga. Kalau hang bawa kereta, dengar kat belakang, jangan terus masuk kiri, tengok dulu motor ni mai dari arah mana. Ini adalah faktor keselamatan. Okey? So abang-abang dekat sana, inilah dia sedikit tips. So boleh kaji-kaji selidik sikit, sebab motor yang datang, yalah kadang-kadang kita ingat motor tu, wah power lah ini dapat ni. Sebenarnya pasukan tu yang power. Pasukan tu yang power. Dan adakah ZX motor nak bawa betul Evan Brothers punya setting dalam dia punya ni? Aku rasa tak lah, mana boleh setting dalam jalan raya awam motor-motor racing macam ni. Dia cuma dia upscale lah marketing tu kan. Hampa kalau menang race tu hampa power lah. Hampa power tu maksud kata brand building tu, brand tu naik lah. Itu saja. Tak ada apa-apa pun. Motor yang mereka akan pasarkan nanti tu tak sepower yang di dalam racing lah, kan? Dan racing pun kita kena tengok, bukan racing tu dia punya track macam mana kan. Tu pengalaman track, pengalaman rider. So macam mana sekarang? Kita Malaysia ni, kita dah ada Hakim Danish lah, Hafiz Syahrin lah, Pawi lah, kita dah ada rider banyak kan. Syarikat, kita ada syarikat Petronas besar, duit banyak sebenarnya. Tapi kita belum ada kita punya sendiri macam Evan Brother Racing ni. Kita belum ada modal insan. Kita jauh lagi lah nak bandingkan dengan Europe. Sebab Europe ni sistem pelajaran dia lain. Sistem pelajaran dia lain, nanti aku cerita. So begitu sembang kita hari ni. So macam aku tak ada lah motorsport ni. Motorsport ni kijam. Okay? Jangan lupa share, like dan subscribe. Makan Motor dan Touring. Ciao.